Hari itu saya tidak tahu apa yang tidak kena dengan diri saya. Saya teragak-agak lama di hadapan laci itu dan akhirnya memutuskan untuk tidak memakai apa-apa di bahagian dalam, terus menyarung pakaian luar begitu sahaja. Pada masa itu, saya sama sekali tidak menyangka pilihan ini akan membawa akibat yang sedemikian rupa. Hari itu, hujan turun dengan lebat. Saya dan pengerusi Tan ditinggalkan berdua di bilik bacaan rumahnya untuk mengemas buku-buku. Tepat pada saat saya menjinjitkan, kaki dan kain skirt saya terangkat sedikit ke atas dia menyadarinya. "Wan Jun, awak nampak sangat berbeza hari ini. Berdiri begitu dekat saya, hampir tidak dapat menahan diri. Satu ciuman yang berhati-hati bermula begitu sahaja. Tidak ini juga apa yang saya harapkan. Di atas sofa bilik bacaan kami berdua semakin rapat. Boleh kita berkeadaan begini? Tolong berlembut sedikit." Di luar tingkap hujan semakin lebat. Petang yang sunyi itu menjadi saksi detik istimewa yang hanya milik kami berdua. Kisah ini pun bermula. "Hai semua, nama saya Lim Wan Jun. Tahun ini saya berumur 53 tahun. Saya ingin memberanikan diri untuk berkongsi satu kisah yang saya alami sendiri. Apabila difikirkan semula, hidup saya benar-benar seperti sebuah drama. Bapa saya pernah menjadi pengerusi kumpulan Dacheng, sebuah syarikat korporat terkenal di Malaysia. Sejak kecil hidup saya serba mewah, bersekolah di sekolah swasta terbaik dan pernah melanjutkan pelajaran ke luar negara. Namun, ketika saya berumur 25 tahun, syarikat bapa saya diisytiharkan muflis dalam sekelip mata. Waktu itu, negara sedang dilanda krisis kewangan Asia 1997. Keluarga kami jatuh bangkrut sepenuhnya. Sejak saat itu, hidup saya berubah 180 darjah. Saya berkahwin secara tergesa-gesa, tetapi suami saya bukan sahaja gagal dalam perniagaan, malah mempunyai perempuan simpanan. Akhirnya, perkahwinan kami berakhir dengan penceraian. Baru-baru ini, apabila saya menyemak baki akaun bank, hidup terasa sangat perit. Simpanan saya tidak sampai 5. Saya benar-benar buntu. Yuran universiti anak perempuan saya sudah tertunggak selama 2 bulan. Saya telah menggadaikan satu-satunya cincin emas, peninggalan arwah ibu, di kedai pajak gadai, namun hanya mendapat sekitar 1.500. Sewa rumah juga tidak mampu saya bayar. Tepat pada masa itu, saya melihat satu iklan mencari pekerja di internet, mencari pembantu rumah, pengerusi Tan Ming Han dari syarikat Ming Han Enterprise. Gaji lumayan. Melihat iklan ini, pada mulanya saya sangat keberatan. Saya yang pernah tinggal di rumah agam seperti itu, kini terpaksa bekerja sebagai pembantu rumah. Hati saya penuh dengan rasa terkilan. Tetapi apabila teringatkan, anak perempuan saya memberitahu diri sendiri bahwa harga diri tidak boleh dibuat makan. Jadi saya memberanikan diri untuk pergi temu duga. Rumah agam itu terletak di kawasan perumahan elit Bukit Tungku. Saya berdiri di hadapan pintu pagar besar itu untuk seketika. Skala rumah ini hampir sama dengan rumah yang pernah saya diami dahulu. Tiba-tiba, saya teringat diri saya ketika berumur 20 tahun, mengadakan parti di rumah agam sendiri dan menjalani kehidupan mewah. Kini saya datang ke rumah seperti ini, untuk menjadi pembantu rumah. Hidup ini sungguh tidak menentu. Dengan hati yang berdebar-debar, saya menekan loceng pintu. "Hello, saya Lim Wan Jun, datang untuk temu duga jawatan pembantu rumah." Tidak lama kemudian, kedengaran suara yang tenang. "Baik, sila masuk. Pintu tak dikunci." Melintasi halaman dan masuk ke ruang legar, hiasan dalaman rumah. Itu disusun dengan sangat elegan dan penuh cita rasa. Walaupun tidak terlalu mewah, menunjuk-nunjuk, setiap sudut memancarkan aura bangsawan. Pintu dibuka, dan seorang lelaki yang kelihatan berusia sekitar 60-an, berpenampilan segak keluar menyambut saya. Tanggapan pertama saya terhadapnya sangat baik. Dia kelihatan baik hati, namun mempunyai aura kewibawaan. "Hello, saya Tan Ming Han." Pada saat itu jantung saya terhenti seketika. Saya rasa seperti pernah melihat wajah ini di suatu tempat. Kami duduk di ruang tamu untuk sesi temu duga ringkas. "Cik, ada pengalaman sebagai pembantu rumah." Saya terus panik kerana saya tidak pernah melakukan kerja sebegini. Tetapi dalam keadaan mendesak, saya terpaksa berbohong. "Ada. Saya pernah bekerja dengan sebuah keluarga persendirian selama beberapa tahun. Memasak, mengemas, membasuh. Semuanya tiada masalah. Hakikatnya kemahiran memasak saya dipelajari sepanjang 10 tahun. Perkahwinan, manakala kemahiran mengemas pula dipelajari kerana terpaksa hidup berdikari. Tetapi ketika ini saya tiada pilihan lain. Pengerusi Tan memandang saya dengan teliti
Kemudian berkata, "Perasaan yang awak berikan sangat berbeza daripada orang lain. Awak nampak sangat berketerampilan." Ayat itu membuatkan saya semakin gemetar, takut dia dapat menghidu pembohongan saya. Kalau begitu esok boleh mula bekerja. Gaji 50,000 itu sebulan cuti pada hujung minggu. Saya menghela nafas lega, sungguh bertuah nasib saya. Begitulah caranya saya menjadi pembantu rumah di kediaman pengerusi Tan Ming Han. Dalam perjalanan pulang, saya menelefon anak perempuan saya. Apabila saya memberitahunya, saya sudah mendapat kerja, dia sangat gembira. Kira-kira sebulan selepas mula bekerja rutin harian saya, bermula dari jam 6 pagi hingga 9 malam. Pada mulanya, ia sangat memenatkan. Maklumlah, sudah lebih 20 tahun saya tidak melakukan kerja-kerja berat begini. Tangan saya menjadi kasar pinggang, saya sering sakit. Namun selepas memerhati gaya hidup pengerusi Tan, dari dekat saya berasa sangat terkejut. Ia sama sekali berbeza dengan kehidupan orang kaya yang saya bayangkan. Dia bangun tepat jam 6.30 pagi. Setiap hari melakukan senaman ringan dan kemudian membaca surat khabar dengan teliti. Sarapannya juga sangat ringkas, hanya semangkuk bubur kosong dengan beberapa lauk sampingan. Tidak sangka, orang yang begitu berjaya hidup dalam kesederhanaan begini. Setiap kali mengemas bilik bacaannya, saya akan berasa kagum. Di situ hampir tiada barang antik mahal atau hiasan mewah. Sebaliknya, bilik itu dipenuhi dengan buku-buku pengurusan perniagaan dan sejarah kemanusiaan. Melihat tajuk-tajuk bukunya sahaja, saya tahu dia seorang yang rajin belajar. Saya berfikir dalam hati, tuan ini benar-benar berjaya atas usaha sendiri. Pengerusi Tan juga nampaknya sedang memerhati saya. Dia sering menunjukkan riak wajah seolah-olah berfikir, pembantu rumah ini lain daripada yang lain. Pernah sekali, saya terlanjur melakukan kesilapan. Semasa mengemas set teh untuk tetamu saya, terlepas cakap tanpa sengaja. Set teh ini jenama Wedgwood dari England kan? Coraknya sungguh cantik. Pengerusi Tan memandang saya dengan terkejut. Macam mana awak tahu? Jenama ini. Saya panik dan cepat-cepat memberi alasan. Saya pernah tengok di TV dulu. Tetapi dari renungan matanya yang penuh curiga, saya tahu saya telah tersalah cakap. Sejak itu saya menjadi lebih berhati-hati. Namun entah kenapa, bayangan pengerusi Tan mula sukar untuk dihilangkan dari fikiran saya. Pada mulanya, dia hanya majikan saya, tetapi lama-kelamaan, saya mula melihatnya sebagai seorang lelaki dan timbul rasa minat. Sikapnya yang ikhlas dan rendah diri membuatkan saya senang dengannya. Tambahan pula, sentiasa ada rasa kebiasaan yang sukar diungkapkan seolah-olah saya pernah mengenalinya di mana-mana. Menjelang musim hujan, pengerusi Tan jatuh sakit. Hari itu dia pulang lebih awal dari biasa berbaring di sofa sambil batuk tanpa henti. Mukanya merah padam, nampaknya dia demam. Melihat keadaannya begitu, tanpa sedar timbul rasa kasihan di hati saya. Pengerusi tuan okey ke? Lebih baik pergi ke klinik. Dia melambai tangan. Tak apa, cuma selesema biasa. Tetapi saya tidak sampai hati membiarkannya. Saya berlari ke farmasi membeli ubat demam, untuknya kemudian di dapur, saya memasak seperiuk bubur ayam dengan penuh kasih sayang. Ia dimasak mengikut cara ibu saya menjaga saya semasa kecil. Saya merebus pati ayam, membuang lemak terapung, kemudian memasukkan beras dan merenehnya dengan api perlahan. Akhir sekali, ditaburkan daun bawang dan telur hancur. Walaupun sudah lama tidak memasak bubur, ayam resipi ibu tidak pernah saya lupakan. Saya menghidangkan bubur itu kepada pengerusi Tan. Cubalah rasa. Waktu sakit begini, minum ini paling bagus. Dia merasa sesuap dan wajahnya menunjukkan reaksi terkejut. Rasa ini? Sudah lama saya tak rasa. Rasanya sebiji macam bubur yang mak saya masak masa saya kecil. Sambil bercakap, matanya kelihatan berkaca. Macam mana awak masak sampai jadi sedap macam ini? Hati saya turut menjadi hangat. Ini cara ibu saya ajar. Dia selalu kata minum ini paling berkesan bila sakit. Sebenarnya, walaupun ibu saya adalah isteri pengerusi kumpulan Daceng, dia seorang yang peramah dan penyayang serta sering memasak sendiri. Saya ingat, setiap kali saya sakit, dia akan memasakkan bubur penuh kasih sayang untuk saya. Selepas habis makan, bubur pengerusi Tan berkata, "Terima kasih banyak-banyak. Saya tak tahu dah berapa lama tak ada orang jaga saya dengan teliti macam ni." Sejak detik itulah, saya mula memerhatikannya dengan lebih teliti. Melihat dia bekerja di bilik bacaan, sehingga lewat malam setiap hari, saya rasa kasihan. Jadi saya sering membancuh secawan teh panas dan menghantarnya kepadanya.
Bekerja sampai lewat, begini tak elok untuk kesihatan. Pengerusi Tan nampaknya mula membuka hatinya kepada saya. Awak ambil berat sangat pasal saya terima kasih ya? Kadang-kadang, dia bercerita tentang hal peribadi, seperti betapa sunyinya rumah itu selepas anak-anaknya dewasa. Saya merasakan pengerusi Tan kelihatan agak kesepian. Walaupun kerjayanya berjaya, kehidupannya yang bersendirian agak sama dengan nasib saya. Pada suatu lewat malam, pengerusi Tan sedang minum arak bersendirian di bilik bacaan. Dia jarang menyentuh alkohol, tetapi malam itu dia kelihatan sangat murung. Saya membancuh teh panas dan membawanya kepadanya. Pengerusi, minumlah teh ini. Minum arak sahaja nanti sakit perut. Dia memandang saya dan mengeluh. Terima kasih, entah kenapa malam ini saya asyik teringat kisah lama. Kemudian dia mula bercerita dengan perlahan. 28 tahun lalu, saya lalui satu peristiwa yang sangat sukar. Jantung saya berdegup kencang, tetapi saya diam mendengar. Masa itu syarikat tempat saya bekerja tiba-tiba gulung tikar. Bos di situ adalah orang yang sangat baik. Suara pengerusi Tan perlahan. Dia seorang yang benar-benar berhati mulia. Dia layan pekerja macam keluarga. Orang miskin macam saya pun dia tak pernah pandang rendah. Mata saya mula berair. Masa syarikat itu tutup, betapa sakitnya dia, saya takkan lupa. Cara dia minta maaf kepada setiap pekerja, satu persatu. Pengerusi Tan berhenti. Seketika kemudian menyambung, disebabkan dialah saya ada hari ini. Jadi kadang-kadang saya teringat kisah lalu begini. Saya juga memberanikan diri membuka mulut. Saya pun pernah ada masa yang sangat indah dulu. Pengerusi Tan mengangkat muka memandang saya. Masa yang macam mana? Walaupun sekarang hidup susah dulu, saya pernah lalui hari-hari yang sangat bahagia. Saya tak boleh cerita dengan terperinci, tapi saya harap dapat luahkan sikit perasaan saya. Hidup ini memang tak dapat dijangka. Ada pasang ada surutnya. Pengerusi Tan mengangguk. Betul, saya pun selalu fikir begitu. Malam itu kami berbual lebih sejam. Walaupun tidak bercerita secara khusus tentang masa lalu, masing-masing kami berkongsi isi hati yang mendalam. Masa itu sangat berharga bagi saya. Rasanya seperti kali pertama selepas sekian lama, saya dapat berbual secara jujur dengan seseorang. Beberapa bulan berlalu, saya mula merasakan satu perasaan aneh. Setiap kali melihat pengerusi Tan jantung saya berdegup kencang. Mula-mula saya ingat, ini cuma rasa hormat kepada majikan. Tapi lama-kelamaan, saya sedar bukan begitu. Bila dia ketawa, hati saya rasa tenang. Bila dia nampak letih, saya rasa lebih sakit dari sesiapa pun. Ini bukan sekadar perasaan pekerja kepada bos. Tak boleh macam ni. Saya pembantu rumah dia, majikan saya. Setiap malam saya resah memikirkan hal ini. Bukan sahaja beza umur kami hampir 10 tahun, status sosial kami juga bagai langit dengan bumi. Tetapi yang peliknya sikap pengerusi Tan terhadap saya juga nampaknya berubah sedikit demi sedikit. Dia lebih kerap bercakap dengan saya berbanding dulu dan sentiasa memuji masakan saya. Makan malam hari ini sedap sungguh. Wan Jun, air tangan awak memang hebat. Setiap kali itu pipi saya akan merah padam. Walaupun cuma pujian biasa, saya gembira. Seolah-olah kekasih yang mengucapkan I love you. Pernah sekali pengerusi Tan berkata kepada saya, Wan Jun, awak dengan orang lain memang sangat beza. Ada cita rasa, ada adab. Waktu itu saya benar-benar tak tentu arah. Adakah dia pun ada perasaan istimewa terhadap saya? Tapi mustahil saya yang mulakan dulu. Kalau ditolak, saya mungkin hilang kerja ini. Jadi saya cuba berlagak lebih profesional. Tetapi menyembunyikan perasaan menjadi semakin sukar. Setiap kali nampak pengerusi Tan jantung berdegup laju. Dengar suaranya pun saya dah rasa bahagia. Saya rasa geram dan tak berdaya dengan diri sendiri. Hari itu saya tak tahu kenapa dengan diri saya. Pagi itu, tiada apa yang berlaku, cuma hati rasa kosong. Di depan laci itu, saya teragak-agak lama, akhirnya memutuskan untuk tidak memakai pakaian dalam terus menyarung baju luar. Waktu itu saya langsung tak fikir apa akibatnya. Hujan turun sepanjang hari, di rumah agam itu cuma ada kami berdua. Saya kata nak mengemas bilik bacaan. Dia meletakkan bukunya, memandang saya dan tersenyum tenang. Boleh jom buat sama-sama. Saya senyum dan mengangguk. Kami mengemas buku sebelah menyebelah. Apabila saya menghulurkan tangan untuk mencapai buku di rak tinggi badan saya, meregang ke atas dan skirt saya sedikit terangkat. Tangan pengerusi Tan yang datang dari belakang pada ketika itu tanpa sengaja tersentuh paha saya. Pergerakannya terhenti. Bunyi nafas terhenti seketika. Saya dapat rasakan dengan jelas dia menyedari sesuatu yang tidak dijangka. Selepas senyap seketika, pengerusi bersuara perlahan. Wan Jun, awak nampak sangat berbeza hari ini. Berdiri dekat macam ni saya dah tak tahan. Saya tidak menjawab,
Tetapi seluruh reaksi tubuh saya memberitahunya bahawa dia betul. Tangannya dengan berhati-hati memeluk pinggang saya. Kemudian dia mengucapkan ayat yang penuh makna. Saya tak boleh fikir apa-apa sekarang. Memang sangat terseksa. Saat itu bibirnya dengan lembut menyentuh pipi saya. Nafas yang pendek namun dalam menyentuh hati kami berdua. Kami terhenti dalam ciuman itu seketika. Kemudian dia seperti tersedar mengalihkan muka dan berbisik, "Maafkan saya dah melampaui batas." Dia cuba mengelak pandangan saya dan mahu berundur. Tepat pada saat itu saya memegang tangannya. "Tak, ini juga apa yang saya harapkan." Mata pengerusitan sedikit bergetar. Pandangannya terhadap saya penuh dengan kesunyian dan keinginan yang telah lama dipendam. Saya tidak mengelak pandangannya. Kami sekali lagi berciuman dalam suasana hening. Kali ini lebih perlahan dan lebih mendalam. Kami duduk di sofa bilik, bacaan merenung satu sama lain dan mendekat dengan berhati-hati. Boleh kita berkeadaan begini? Tolong berlembut sedikit. Detik itu perasaan yang melampaui kata-kata menyatukan kami. Hingar-bingar dunia senyap dalam bunyi hujan, hanya kehangatan kami memenuhi ruang. Dalam perjalanan pulang babak itu, berulang kali bermain di fikiran saya. Ia adalah rasa bahagia yang sudah lama hilang, namun penuh dengan debaran. Kira-kira seminggu selepas kejadian itu berlaku, perubahan halus antara kami. Di permukaan kami masih kekal sebagai majikan dan pembantu rumah. Tetapi setiap kali mata bertentang babak malam itu akan muncul di fikiran. Saya rasa pengerusitan pun sama. Suatu hari selepas kerja pengerusitan, balik awal dari biasa. "Awal balik hari ini?" Dia memandang saya dan berkata dengan hati-hati, "Saya nak berbual dengan awak." Kami duduk di ruang tamu dan mula berbual. Tapi peliknya pengerusitan asyik merenung saya. "Wan Jun, kita pernah berjumpa di mana-mana tak sebelum ini?" Soalan itu membuatkan hati saya kecut. "Tak ada kot." "Kenapa tuan tanya?" Tetapi matanya tajam seolah-olah ingin menembusi diri saya. "Saya rasa macam pernah jumpa awak di mana-mana, terutamanya bila awak senyum." Saya cepat-cepat mengelak pandangan, menjawab samar-samar. Biasalah tu. Dalam dunia ni, ramai orang pelanduk dua serupa." Tetapi sejak hari itu, ada satu keraguan pelik dalam mata pengerusitan. Seolah-olah dia ingin menggali lebih banyak petunjuk daripada perbualan kami. Soalannya juga semakin terperinci. Sebenarnya, saya sendiri pun rasa pelik. Nada suara pengerusi tabiat bercakapnya, malah cara dia memejamkan mata. Bila berfikir, semuanya memberi saya rasa kebiasaan yang aneh. Tapi saya tak berani pastikan, mungkin saya tersilap orang. Saya cuma mampu memujuk diri sendiri. Namun satu hari, satu ayat yang diucapkan pengerusi tanpa sengaja terus berlegar di fikiran saya. Pengerusi kumpulan Dacheng itu memang seorang tokoh yang hebat. Saat itu hati saya bergetar. Itu nama syarikat bapa saya. Adakah ini sekadar cakap kosong atau dia benar-benar ingat kisah lama? Saya tak pasti. Sejak hari itu, fikiran saya penuh tanda tanya. Adakah dia pemuda yang pendiam dan rajin di syarikat bapa saya dulu? Tetapi saya tak boleh bertanya. Saya takut kalau identiti terbongkar, hubungan rapuh ini akan retak. Begitulah kami menghabiskan masa dalam keadaan kekok merasa kenal tapi tak pasti. Perasaan semakin mendalam tetapi di sebaliknya, masing-masing menyimpan rahsia yang tak terungkap. Suatu malam, pengerusitan malah berkata kepada saya, "Lim Wan Jun ada aura yang sangat istimewa pada awak, lain daripada orang lain." Mendengar ini saya menahan nafas. Nada ikhlas dan renungan matanya yang penuh perasaan, itu saya juga rasa benda yang sama. Tapi belum masanya untuk berterus terang. Kerana kalau disebut segalanya mungkin berubah. Namun saat itu tiba lebih cepat dari yang saya sangka. Kejadian itu berlaku pada petang Sabtu. Hari itu pengerusitan bertemu semula dengan kawan-kawan universiti lamanya. Saya sedang mengemas seperti biasa, apabila pengerusitan tiba-tiba meluru masuk dengan tergesa-gesa. Mukanya nampak tegang. "Wan Jun, boleh kita bercakap sekejap?" Melihat wajahnya nampak seperti ada hal besar berlaku. Dengan hati yang risau saya mengikutnya ke ruang tamu. Pengerusitan duduk di sofa diam, lama sebelum bersuara dengan hati-hati. "Saya jumpa kawan universiti saya hari ini. Dia kerja di syarikat sekuriti." Entah kenapa saya rasa tak sedap hati. Suara pengerusitan tidak tenang seperti biasa, malah sedikit bergetar. Kawan saya cakap, dia dengar, anak perempuan pengerusi kumpulan Dacheng hidup susah sekarang. Saat itu darah saya rasa macam berhenti mengalir. Saya fikir, akhirnya hari ini tiba juga. Jadi saya ingin bertanya dengan rasa hormat, "Siapa nama bapa awak?" Pengerusitan merenung tepat ke mata saya. Dari pandangannya, saya rasa dia sudah tahu segala-galanya.
Saya diam lama tak mampu berkata apa-apa. Sampai tahap ini tiada apa lagi yang boleh disorok atau ditipu. Pengerusi, "Tuan pun dah cam saya kan?" kata saya dengan suara bergetar. Pengerusi Tan mengeluh panjang. "Memang betul lah. Dari awal saya rasa awak macam pernah dilihat." Dia berhenti seketika tenggelam dalam fikiran. Saya cuma mampu menunggu dengan senyap. 28 tahun lalu, masa saya jumpa awak di syarikat bapa awak masih seorang cik muda, anak orang kaya. Suara pengerusi Tan bercampur baur emosinya terkejut dan sedikit rasa bersalah. Saya rasa tak perlu lagi berselindung, jadi saya mengaku jujur. "Ya, sayalah Lim Wan Jun, anak perempuan pengerusi Lim dari kumpulan Dacheng. Dan tuan ialah Encik Tan Ming Han yang bekerja di syarikat bapa saya dulu kan?" Pengerusi Tan mengangguk perlahan. "Ya, saya tak pernah sangka benda macam ni akan berlaku." Ketika itu satu kesepian yang pelik melanda kami. Hubungan tuan hamba masa lalu kini terbalik sepenuhnya pada hari ini. Realiti ini terlalu ironik. Selepas mengetahui kebenaran kami, lama terdiam. Situasi yang terhasil selepas 28 tahun ini sangat rumit dan sukar. Pengerusi Tan memulakan bicara. "Wan Jun, awak mesti dah banyak menderita kan?" Ayat itu membuatkan mata saya panas. Penderitaan yang ditanggung sendirian selama 28 tahun meluap-luap keluar. Mula-mula memang sakit sampai rasa nak mati. Semuanya hilang dalam satu malam. Saya mula meluahkan segala kisah yang terpendam kepada pengerusi Tan. Dari kehidupan selepas syarikat bapa muflis perkahwinan penceraian, hinggalah kesusahan sekarang. Pengerusi Tan mendengar dengan tenang sesekali, mengangguk wajahnya penuh simpati dan matanya berkaca. Saya saksi sendiri betapa peritnya bapa awak masa tu. Cara dia minta maaf pada setiap pekerja. Pengerusi Tan mengenang masa lalu. Dia seorang yang benar-benar berjiwa besar. Walaupun syarikat susah, dia selalu fikirkan pekerja dulu. Mendengar ini, saya semakin merindui bapa. Bapa meninggal dunia beberapa tahun selepas syarikat bankrupt semuanya kerana tekanan dan rasa bersalah. Bapa saya tinggalkan saya terlalu awal sebab terlalu rasa bersalah. Kata-kata saya membuatkan wajah pengerusi Tan suram. Saya minta maaf sangat. Kalaulah masa tu saya boleh tolong sikit. Tak. Keadaan masa tu, siapa pun tak mampu buat apa-apa. Bukan salah, Tuan. Kemudian saya juga ingin tahu bagaimana pengerusi Tan mencapai kejayaan hari ini. Lepas tu, macam mana kehidupan Tuan? Dia tersenyum pahit. Mula-mula saya pun buntu. Syarikat tutup tak tahu nak ke mana. Tapi saya sentiasa ingat falsafah perniagaan bapa awak. Mula dari bisnes kecil, walaupun zaman itu sangat perit. Begitulah pengerusi Tan menceritakan kisahnya sepanjang 28 tahun lalu. Bagaimana dia membangunkan syarikat kecil menjadi Ming Han Enterprise yang teguh hari ini. "Tapi saya benar-benar tak sangka akan bertemu awak dengan cara begini," katanya sambil memandang saya. "Dan lagi tak sangka saya akan ada perasaan macam ni terhadap awak." Ayat itu membuatkan hati saya panas. Selepas mengetahui kebenaran perasaan saya, jadi makin rumit. Saya jatuh cinta dengan bekas pekerja bapa saya. Adakah perkara yang lebih ironik daripada ini di dunia? Tetapi pada masa yang sama, saya rasa ini takdir. Bertemu semula selepas 28 tahun, dengan cara begini dan jatuh cinta, tanpa mengetahui siapa sebenarnya pasangan masing-masing. "Pengerusi, apa kita patut buat sekarang?" tanya saya perlahan. Pengerusi Tan nampak sangat runsing. "Saya tak tahu. Situasi macam ni, saya pun pertama kali hadapi." Beberapa hari selepas kebenaran terbongkar, suasana sangat kekok. Kami tak tahu macam mana nak berhadapan, bercakap pun berhati-hati. Pengerusi Tan melayan saya dengan lebih sopan, seolah-olah masih terikat dengan hubungan tuan hamba masa lalu. Wan Jun tak payah panggil panggilan hormat sangat. Macam biasa je. "Tapi saya tak boleh." "Tak. Sekarang tuan majikan saya, ini yang betul." Walaupun dialog kami begitu, kekeliruan dalam hati semakin mendalam. Masa lalu, masa kini dan perasaan terhadap satu sama lain berjalin dengan rumit. Suatu malam, saya berfikir sendirian di bilik. Apa yang saya buat ni jatuh cinta dengan pekerja syarikat bapa. Tapi hati saya tak fikir macam tu. Kehangatan dan tarikan yang saya rasa sejak mula jumpa pengerusi Tan adalah benar. Pengerusi Tan pun nampaknya mengalami dilema yang sama. Pernah dia berkata, "Wan Jun, saya betul-betul keliru. Saya tak pernah sangka akan jatuh cinta dengan anak perempuan bos yang saya sanjung dulu." Mendengar pengakuan itu, perasaan saya bercampur baur. Dengar perkataan cinta itu sendiri menggembirakan, tapi juga rasa bersalah. Tuan pun susah hati kan, semua sebab saya. Bukan susah hati, tapi situasi ini terlalu ironik. Pengerusi Tan tersenyum pahit. 28 tahun lalu,
saya pandang awak dari bawah. Sekarang macam mana? Yang lalu, biarlah berlalu. Saya meluahkan isi hati saya kepada pengerusi Tan. Saya cintakan pengerusi Tan Ming Han yang sekarang. Identiti masa lalu tak penting. Tetapi realiti tidak semudah itu. Apa akan jadi kalau orang sekeliling tahu, terutamanya anak-anak pengerusi Tan, apa reaksi mereka? Kebimbangan ini terus menghantui kami. Tiba-tiba masalah lebih besar muncul. Anak sulung pengerusi Tan secara kebetulan mengetahui identiti sebenar saya. Hari itu hari Ahad. Anak sulung pengerusi Encik Tan Jun Wei tiba-tiba datang melawat. Saya sedang mengemas seperti biasa, tetapi Encik Jun Wei asyik merenung saya. "Pembantu rumah ni nama apa?" Pengerusi Tan menjawab, "Nama dia Lim Wan Jun." "Kenapa?" Wajah Encik Jun Wei terus berubah. Dia bukankah anak perempuan pengerusi Lim dari kumpulan Dacheng? Saat itu fikiran saya kosong. Pengerusi Tan juga terkejut memandang saya dan Jun Wei. "Bapak, betul ke? Dia betul-betul anak kumpulan Dacheng?" Suara Jun Wei meninggi. Saya tak tahu nak jawab apa, cuma mampu mengangguk diam. "Bapak, apa benda ni Bapak ambil? Anak orang bankrupt jadi pembantu rumah," kata Jun Wei dengan muka tak percaya. Kemudian dia mengeluarkan kata-kata yang lebih menyakitkan. Entah-entah Bapa ada apa-apa hubungan dengan perempuan ni." Pengerusi Tan Kelam Kabut menjawab, "Jun Wei, jangan cakap macam tu. Wan Jun adalah orang yang Bapa sedang berkawan rapat." Tetapi Jun Wei semakin naik angin. "Bapa bercinta dengan pembantu rumah." Masuk akal ke ayat itu menusuk tajam ke hati saya. Tapi di tempat Jun Wei saya faham. Bapa tiba-tiba kata nak bercinta dengan pembantu rumah, siapa pun tak boleh terima. Pengerusi Tan berkata dengan tegas, "Jun Wei, jangan kurang ajar dengan Cik Lim. Bapa sedarlah sikit mak baru meninggal beberapa tahun. Bapa dah nak dengan pembantu rumah." Kata-kata Jun Wei membuatkan wajah pengerusi Tan serta-merta berubah. Saya tak mampu lagi berada di situ. "Maaf, saya minta diri dulu." Saya ingin pergi, tapi pengerusi Tan menghalang. "Wan Jun, tunggu sekejap." Tetapi saya terus berjalan keluar. Dalam keadaan begini, sesaat lagi saya di situ hanya akan menyusahkan pengerusi Tan. Dalam perjalanan pulang air mata, saya tak berhenti mengalir. Walaupun dah jangka hari ini akan tiba, bila hadap sendiri sakitnya bukan kepalang. Seminggu seterusnya, suasana sangat tegang. Encik Jun Wei nampaknya bergaduh besar dengan bapanya. Pengerusi Tan nampak sangat letih. "Wan Jun, maafkan saya. Jun Wei tu..." Tak apa, reaksi dia normal. Namun bukan sahaja Jun Wei, anak kedua Cik Jing Yi pun dapat tahu dan keadaan jadi makin buruk. Cik Jing Yi bercakap lebih lepas. "Saya kecewa sangat dengan bapa. Anak orang kaya yang dah jatuh tu, dia cuma nak menumpang kekayaan kita je kan?" Bila saya terdengar kata-kata itu, hati saya sangat marah, tapi saya faham kerisauan mereka. Beberapa hari kemudian saya dengar berita yang lebih mengejutkan. Hal ini dah tersebar dalam kalangan kawan-kawan dan saudara mara pengerusi Tan. Dengar cerita anak pengerusi Dacheng menggoda bekas pekerja bapa dia. Keluarga dah jatuh, harga diri pun dah tak ada ke? Bila saya tahu tentang umpatan-umpatan ini, saya rasa sakit sampai tak tertanggung. Disebabkan tentangan sekeliling semakin kuat, saya mula serius mempertimbangkan untuk mengalah. Melihat pengerusi Tan bergaduh dengan anak-anak dan dicemuh orang. Sebab saya tak sampai hati. Satu hari saya berkata kepada pengerusi Tan dengan hati-hati, "Pengerusi, saya rasa lebih baik saya pergi." Dia memandang saya terkejut. "Kenapa tiba-tiba cakap macam ni?" "Sebab saya tuan susah sangat. Hubungan dengan anak-anak pun jadi keruh." Saya meluahkan segala yang terpendam. "Saya tak nak, sebab orang macam saya, hidup tuan jadi kucak-kacir." Pengerusi Tan memegang tangan saya. "Jangan fikir macam tu. Semua ini biar saya tanggung." Tapi saya tetap dengan pendirian saya. "Tak, kita kena hadap realiti. Kita hidup di dunia yang berbeza. Hubungan ini mungkin dari awal lagi mustahil." Kata-kata saya membuatkan wajah pengerusi Tan penuh kesedihan. Tapi saya dah nekat. Mulai esoknya, saya mula mencari kerja baru. Walaupun belum bagi tahu, pengerusi Tan hati dah bersedia untuk ucap selamat tinggal. Tapi pengerusi Tan nampaknya ada fikiran yang sama. Satu hari dia berkata, "Wan Jun, kalau awak jumpa orang yang lebih baik, pilihlah dia." Hati saya sakit mendengar ayat itu. "Kenapa tiba-tiba cakap macam tu? Saya tak nak tengok awak menderita sebab saya." Pengerusi Tan nampaknya juga bercadang untuk mengalah demi kebaikan saya. "Tapi adakah ini pilihan terbaik untuk kami?" Malam itu saya berfikir panjang. Betul ke nak mengalah macam ni? Kalau ini cinta sejati, bukankah patut harungi semua rintangan?
Tapi tembok realiti terlalu tinggi. Pandangan masyarakat tentang anak-anak dan masa lalu kami yang rumit. Selepas bergelut beberapa hari, akhirnya saya buat keputusan. Saya bercadang untuk mengucapkan selamat tinggal terakhir kepada pengerusi Tan dan pergi. Semasa saya sedang menulis surat berhenti kerja, pengerusi Tan tiba-tiba mengetuk pintu bilik saya. "Wan Jun, keluar sekejap. Kita kena berbincang." Saya sorokkan surat itu dalam laci dan keluar. Wajah pengerusi Tan tidak seperti biasa nampak sangat nekat. "Wan Jun, saya dah buat keputusan." Dia menggenggam erat tangan saya. "Tak kira apa orang cakap, tak kira anak-anak saya bantah macam mana pun, saya tak boleh lepaskan awak." Air mata saya terus mengalir. "Tapi pengerusi, realiti apa? Identiti masa lalu tu penting sangat ke?" Pengerusi Tan merenung tepat ke mata saya. "Sekarang, yang berdiri depan saya cuma Lim Wan Jun. Tak kira masa lalu, awak macam mana awak adalah orang yang saya cintai sekarang. 28 tahun lalu, awak anak orang kaya sekarang, mungkin awak pembantu rumah saya. Tapi semua tu tak penting." Suara pengerusi Tan penuh pengharapan. "Yang penting kita saling mencintai. Perasaan ini benar. Saya tak dapat tahan lagi. Saya pun sama. Saya tak boleh lepaskan tuan." Mula-mula saya ragu sebab masa lalu, tapi sekarang saya faham. Saya menggenggam erat tangan pengerusi Tan. Cinta tak mengenal status. Yang penting hati kita. Malam itu kami berbual panjang. Dari luka lama ke kesusahan sekarang dan harapan masa depan. "Kita betul-betul boleh bersama ke?" tanya saya perlahan. Pengerusi Tan menjawab dengan yakin, "Mesti boleh. Walaupun ambil masa orang sekeliling mesti akan faham satu hari nanti. Yang paling penting, hati kita berdua." Saat itu saya buat keputusan besar. Daripada kisah pandangan orang lain, saya memilih untuk setia pada hati sendiri. Selepas nekat beberapa bulan berlalu, mula-mula memang sangat susah. Anak-anak pengerusi Tan masih membantah pandangan saudara mara pun tak mesra. Tapi kami percaya antara satu sama lain dan bertahan. Pengerusi Tan berkata dengan tegas kepada anak-anaknya, "Wan Jun adalah pilihan bapa. Tak kira masa lalu, dia macam mana dia orang yang bapa cintai sekarang. Kalau mak kamu masih ada, dia pun mesti akan faham." Mula-mula, anak sulung Jun Wei terus membantah. Tapi lama-kelamaan, dia mula membuka hati. Terutamanya selepas dia nampak cinta saya pada pengerusi Tan adalah ikhlas. "Bapa nampak betul-betul bahagia." Satu hari Jun Wei berkata kepada saya, "Lepas mak meninggal, bapa tak pernah senyum macam tu. Tapi kebelakangan ini muka dia ceria sikit." Anak kedua Jinggi pun sama. "Tolong jaga ayah saya elok-elok." Dia mula memanggil saya begitu dan menerima saya. Pandangan orang sekeliling juga perlahan-lahan berubah. Mula-mula mereka berbisik-bisik, tapi bila nampak cinta kami ikhlas, makin ramai yang mendoakan kami. Terutamanya bekas rakan sekerja pengerusi Tan. Mereka sangat menyokong hubungan kami berkata, "Yang lalu, biarlah berlalu, yang sekarang paling penting." Akhirnya pada musim bunga tahun lalu, kami mengadakan majlis perkahwinan yang sederhana. Walaupun tak besar-besaran, tapi ditemani orang-orang yang ikhlas mendoakan kami, ia majlis yang sangat menyentuh hati. Anak perempuan saya juga sangat gembira. "Mak Adi tak pernah tengok mak sebahagia ni. Sekarang saya dan pengerusi Tan, bukan suami saya, menjalani hari-hari bahagia. Luka lama, walaupun tak hilang sepenuhnya, tapi sebab ada satu sama lain, kami mampu menanggungnya." Kadang-kadang, suami akan berkata, "Berbanding 28 tahun lalu, masa saya jumpa awak sebagai cik muda awak yang sekarang lebih cantik." Saya pun menjawab, "Berbanding kemewahan dulu, saya lebih hargai kebahagiaan sekarang." Ini benar-benar jodoh yang ajaib. 28 tahun lalu, kami tuan dan hamba dari sudut pandang syarikat bapa. 28 tahun kemudian kami menjadi suami isteri yang setaraf. Hidup ini tak dapat dijangka. Di saat paling putus asa, muncul harapan. Cinta yang paling mustahil menjadi realiti. Kepada anda yang sedang mendengar kisah ini, mungkin ada yang sedang dalam kesusahan. Mungkin ada yang rasa hidup buntu, macam saya dulu. Tapi tolong, jangan putus asa. Hidup sentiasa akan beri peluang baru, asalkan anda ada keberanian untuk merebutnya. Saya sangat bertuah dalam babak kedua hidup saya bertemu cinta sejati. Saya percaya, anda semua pun pasti ada peluang itu. Sebelum hari itu tiba, jangan hilang harapan dan jangan lupa sayangi diri sendiri. Kisah saya sampai di sini sahaja. Terima kasih banyak kerana sudi mendengar. Semoga anda semua berbahagia. Kisah tamat di sini. Jika ada yang mendengar sampai habis, sila tekan butang like dan kongsikan pandangan anda di ruangan komen. Terima kasih semua.